Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada saudara yang ada dalam room ini, bersama-sama dengan saya, uh, jika semalam saya dah berikan pendapat saya tentang UMNO ni yang dia serahkan 5 kerusi UMNO ni kepada MCA dan juga MIC. 5 buah kerusi je. Dan 5 buah kerusi itu adalah kerusi-kerusi yang majoriti Melayu. Yang saya terkejut di Kemahang. Di Kemahang, 73% pengundi Melayu diserahkan kepada MIC. Itu saya tak boleh nak brain. Macam tak selari je dengan perjuangan dan juga slogan yang dilaung-laungkan selama ini. Kemudian selepas itu live saya kena shadow ban. Saya tukarlah. Saya jawab pula tomahan ataupun fitnah daripada pembangkang berkait dengan isu kenapa kena tunggu 1 Julai untuk nak buat pelarasan subsidi diesel RM2.10 itu. Dan juga kenyataan Fadli Syari yang saudara yang ada dalam sini lah, yang mungkin malam tadi bersama dengan saya, telah saya jawab daripada pandangan saya. Kemudian saya juga ada menyebut, saya ingat banyak kali saya cakap pasal tindakan Exco Pendidikan Kedah Profesor Dr. Him Hilman, yang mana pada minggu yang sudah saya dah pun menyebutnya dengan tegas bahawa ceramahnya di Seremban pada 13 Jun itu bakal mengundang padah saja. Sebab dia ada menyentuh tentang satu cerita yang tidak benar, cerita yang fitnah berkait tentang 30,000 pelajar IPTA ini disogok, dia bayar nak dapatkan tempat di IPTA, 30,000 pelajar je. Dan saya minta pandangan saya dah pun utarakan, adalah lebih baik KPT ini membuat tindakan kepada yang berhormat Dr. Prof. Him Hilman. Kemudian biasalah, walau ini dia cakap saya yang fitnah, padahal dia yang fitnah. Semalam juga saya dah cakap dia bakal didakwa, dan pagi tadi dia didakwa atas kesalahan fitnah lah. Tak apa, yang ni kita akan ulas malam nantilah. Baik. Pagi tadi saya sambil sarapan, saya baca satu berita panas. Pada saya ini bukan sekadar bom nuklear. Ini adalah letupan gunung berapi politik yang paling dahsyat dalam sejarah Johor, di mana surat peletakan jawatan keluar parti daripada Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakarshi ini, yang ditulis di dalam Facebook miliknya, adalah satu dokumen yang paling kejam, paling berani dan yang paling meranduk maruah kepimpinan UMNO Barisan Nasional Johor. Bayangkan saya seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan juga mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor sendiri ni secara rasminya telah keluar UMNO serta-merta dan mencopot gelaran pengecut politik itu kepada On Hafiz Ghazi. Dia juga membuat pendedahan yang paling tabu bahawa UMNO Johor ni sudah menjadi boneka dan tidak lagi bebas untuk nak buat keputusan kerana dikawal pihak luar. Dia siap petik lagi bukti pertemuan di Saujana pada 21 Jun 2026, yang mana dia dakwa pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 1 Jun adalah atas titah pihak lain, bukannya keputusan parti itu saja. Inilah yang satu berita panas yang membuatkan saya rasa macam tersentak. Wow, ini satu bom ni sebenarnya dalam kerancakan kempen UMNO Barisan Nasional di Johor ni nak berdepan dengan pilihan raya negeri ni. Tiba-tiba
seorang tokoh Puan Zakarshi ni membuat satu pengumuman yang mengejutkan di dalam social medianya. Baik saya selamat datang kepada semua. Kali ini saya nak buat satu bukanlah pendedahan. Saya nak menyatakan pandangan saya. Dan biasanya live saya ni dia live yang paling panas, paling kejam dan paling berani kan. Jadi saya ni minta tolong jangan keluar, tap-tapkanlah skrin, sharekan live saya. Dan saya nak menyeru kepada seluruh rakyat Johor, terutamanya pengundi-pengundi luar bandar, anak-anak muda Felda, jentera-jentera parti yang sekarang ni tengah sibuk, mungkinlah tengah sibuk nak gantung bendera di luar sana. Saya nak saudara ni semua berhenti sekejap. Jangan lagi. Letaklah tangga tu. Rapat ke skrin telefon ini, tap-tapkanlah skrin ni sampai skrin korang ni retak dan tekanlah button share kepada 100 orang sekarang ni. Kali ni saya dapat satu berita ni yang merupakan satu gempa politik berskala 10 Richter yang telah meletup tepat di atas bumbung PWTC dan pejabat UMNO Johor. Bukan orang luar yang baling bom ni yang mengisytiharkan perang total kali ini ialah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor sedia ada ni, iaitu Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi, yang secara rasminya mengumumkan saya keluar UMNO serta-merta mulai hari ini. Saya kongsikan status Facebook beliau. Baik. Apa yang disebut lagi? Dia kata dia keluar UMNO supaya UMNO ini tak payah nak susah-susah nak pecat dia. Dan dia bebas mengkritik UMNO sebagai sebuah wadah yang sudah rosak katanya. Ini kita ulas apa yang disebut. Ini UMNO ni yang sebelum ni yang duk sembang yang mengatakan stabil, yang paling kuat. Hari ni benteng pertahanan mereka ni roboh daripada dalam sebab pimpinan kanan mereka sendiri dah nekat angkat kaki dan sedia mendedahkan pekung paling gelap. Baik, saya silakan share live ini. Kita bedah hujah Fuad yang mungkin boleh mematikan watak gila kuasa ini. Siapa yang gila jawatan? Ini satu persoalan. Bagi nak menyumpal mulut penyokong-penyokong Menteri Besar Johor ni. Dan kita fokus nak bedah perbandingan Fuad ni antara dirinya yang keluar parti ketika UMNO ni kuat, berbanding dengan tokoh-tokoh yang kembali demi kepentingan dia. Ini disebutkan dalam status Facebooknya. Baik saudara, kita ganjang hujah, mungkinlah hujah-hujah di luar ni, laskar-laskar cyber UMNO Johor ni yang akan menuduh Puan Zarkashi ni keluar parti sebab merajuk tak dapat jawatan atau kepentingan diri. Dan bila kita baca pengakuan kejam Puan dalam surat dia ni, dia kata apa? Buat apa saya keluar ketika UMNO dilihat kuat sehingga mahu berlawan solo di 56 kerusi. Saya tinggalkan UMNO di saat KJ Isyamuddin dan Noh Omar kembali masuk UMNO. Bila melihat parti tambah kuat, maka siapa yang ada kepentingan? Ini persoalannya. Mereka atau saya? Apa? Ini boleh menyebabkan tercedok ni. Tak kisahlah KJ ke Isyamuddin ke Noh Omar ke. Saya nampak kenyataan Puan Zakarshi ni seolah macam bagi penampar yang paling besar tepat ke muka pimpinan kitar semula ni pun ia juga. Puan nak bagi tahu sebenarnya kepada rakyat Johor, elit-elit politik yang kononnya hero Melayu ni, waktu UMNO kalah, waktu UMNO som-som kuku, ni masing-masing menyeruk, masing-masing buat podcast,
masing-masing merajuk. Tapi bila nampak UMNO Johor ni acah-acah kuat dalam berdepan pilihan raya negeri 2026 ini, terhege lah masing-masing jilat balik ludah sendiri. Ini apa yang saya tafsirkan daripada kenyataan Puat Zulkarnain. Berangkak masuk UMNO balik. Mungkinlah sebab UMNO sekarang ni tengah kuat. Dan Puat pula di keluar parti, dia nak buktikan apa sebenarnya? Dia nak buktikan tindakan Puat ni adalah berdasarkan prinsip yang sudah mati dalam UMNO. Ini berdasarkan pada kenyataannya. Manakala yang lain-lain tu masuk balik sebab nampak macam bau-bau jawatan, calon. Ini mungkinlah. Baik. Kemudian saudara, disebut juga tentang UMNO Johor ni dikawal, bukannya bebas ni. Ini satu persoalan besar sebenarnya. Ia adalah pendedahan Puat mengenai pertemuan dengan On Hafiz di Saujana dan juga isu kawalan keputusan parti. Baik, saudara. Saudara boleh sediakan buku nota. Sebab kita masuk bab yang paling sensitif ni. Yang paling berani ni. Dan yang paling ganas. Pendedahan Puat Zulkarnain ni. Dia cakap apa? Alasan utama kenapa dia keluar UMNO. Sedangkan UMNO ni wadah yang dia sayangi. Dia kata apa? UMNO Johor tidak lagi bebas buat keputusan. UMNO Johor dikawal dalam membuat keputusan. Saudara, dia bawa resit saudara. Tarikh, waktu. Dia buat pengakuan bahawa semasa pertemuan empat mata dengan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi di kediaman rasmi Saujana pada Ahad 21 Jun 2026 yang lalu, On Hafiz sendiri yang buat pengakuan kepada dia bahawa pembubaran DUN Johor pada 1 Jun 2026 itu adalah disebabkan oleh dititah oleh pihak istana, bukannya keputusan konsensus parti. Ini yang ditulis. Saya bacakan saja. Allahu Akbar. Saudara, maka terungkaplah sudah pecah rahsia paling besar pilihan raya negeri Johor 2026. Selama ini On Hafiz ni disembang di media, sembang di pentas ceramah. Kita bubar DUN sebab kita nak mandat baru, kita nak kestabilan, kita nak buat kerja untuk rakyat. Rupa-rupanya semua itu auta kalau berdasarkan pembacaan saya, status Puat ni. Dan juga sebuah lakonan di belakang tabir. Ni pimpinan parti ni mengaku sendiri. Mereka hanya mengikut arahan daripada luar yang tidak boleh dibantah. Jadi Puat ni seolah mempersoalkan di manakah kedaulatan parti. Di manakah maruah UMNO yang kononnya pejuang sistem demokrasi berparlimen. Baik. Seterusnya, satu tajuk besar juga. On Hafiz Menteri Besar Boneka, Pak turut. Inilah dia tuduhan Puat bahawa Menteri Besar Johor ni hanyalah Pak turut dan tiada taring kepimpinan. Saudara, baik, tengok di skrin saudara ni. Puat Zulkarnain tulis perkataan yang sangat berat untuk seorang Menteri Besar. On Hafiz hanya Pak turut. Itu menjadikan UMNO Johor boneka yang terikat. Anak muda Johor, saudara. Korang nak sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang Menteri Besar yang ada prinsip, yang ada taring, yang ada kuasa untuk pertahankan hak rakyat. Ataupun korang nak seorang Menteri Besar bertaraf boneka seperti yang disebut oleh Puat Zulkarnain. Kalau orang atas kata A, dia anggur A. Kalau pihak luar kata B, dia tunduk B. Walaupun keputusan itu merugikan struktur politik dan juga masa depan rakyat Bahrain. Inilah yang saya bayangkan penulisan Puat. Puat kata dia terpaksa lakukan keberanian politik untuk dedahkan kemungkaran ini. Sebelum ia menjadi parah. Bayangkan saya seorang veteran UMNO yang dah puluh-puluh tahun berada dalam sistem parti. Terpaksa menjerit, mendedahkan bahawa menteri besar mereka sendiri sudah hilang taring pentadbiran. Saudara, kalaulah sesama mereka pun dah label MB ni sebagai Pak turut,
Macam mana MB yang lemah, yang suka nangis-nangis ni nak berdepan dengan krisis ekonomi, krisis kos sara hidup dan juga isu kebajikan rakyat di Johor saja. Takkanlah menangis saja kan. Dia hanya jadi tukang angguk je di dalam dewan. Ini yang ditulis oleh Puat Zarkashi ni. Kemudian ada satu perkataan saja. Ada satu perkataan yang menarik perhatian saya. Sekejap saya kongsikan. Di dalam kenyataan Puat Zarkashi ni. Dia sebut apa je? Kitar semula, mediocre. MEDIOCRE. Betul atau tidak? Saya punya pronunciation tapi saya yakin mediocre. Mediocre ni apa Dia macam satu istilah. Satu istilah. Kalau melihat daripada pembacaan ataupun nak memahamkan ayat mediocre ni, MEDIOCRE ni, seolah macam biasa-biasa je. Kan? Tak ada aspirasi lah. Secara Jadi, inilah dia kritikan tajam Puat terhadap kualiti calon Barisan Nasional Johor yang diumumkan semalam. Saudara Baik. Sila tap-tapkan skrin saudara. Kita bagi tembus 200,000. Mari kita bedah kutukan Puat Zarkashi ni terhadap senarai calon yang diumumkan semalam. Puat kata dia tak nak UMNO ini dipimpin oleh pengecut politik. Panas ni. Sehingga menyebabkan calon-calon Barisan Nasional Johor dalam Pilihan Raya Negeri 2026 ini diketawakan sebagai calon kitar semula. Tiada aspirasi orang muda dan bertaraf mediocre. MEDIOCRE. Perkataan mediocre tu maksudnya apa saja? Maksudnya calon-calon grade C lah. Calon-calon yang suam-suam kuku. Calon tangkap muat, calon yang tak ada kualiti kepimpinan, tak ada kelulusan yang hebat, tak ada visi untuk nak majukan daerah masing-masing. Calon yang dipilih semata-mata sebab mereka ni pandai mengampu dan sanggup jadi pak turut kepada Menteri Besar Boneka. Sebab itulah semalam saya dah sebutkan. 5 kerusi Melayu diserahkan kepada MCA dan MIC. Sebab pimpinan UMNO Johor ni ibarat pengecut politik. Mereka tak ada telur nak pertahankan kerusi tradisi. Mereka tak ada keberanian nak letak anak muda sebagai calon. Anak muda yang cerdik dan juga terlatih ni. Dan akhirnya mereka ni kitar semula muka-muka lama yang dah expired. Sekejap, ada panggilan telefon. Baik. Sesara, khususnya pada pengundi Johor. Sesara nak ke pilih calon yang mediocre macam ni? Ini satu persoalan. Baik. Kalau kita nak ulas kenyataan Puat ini, kita juga boleh merisikokan keselamatan diri selain pada Puat yang dia dah dedahkan kebenaran. Tapi tak apalah. Kita ambil angle tengah. Kalau kita tengok balik ayat yang paling menyedihkan dan mencemaskan ini saudara. Saya sedar saya akan dikecam dan dihina. Mungkin juga keselamatan saya terancam. Tetapi berbekalkan keberanian politik, saya sedia bertempur. Ya Allah Akbar, saudara. Sampai ke tahap ini. Sampai ke tahap ini sekali. Ini yang kita risau. Budaya politik dalaman mereka ini. Sampai ke tahap kalau ada pemimpin sedia ada yang nak cakap benar. Ataupun nak dedahkan keputusan boneka ini, dia terpaksa rasa keselamatan diri dia terancam. Ini jadi satu persoalan juga. Adakah UMNO Johor sekarang ni diuruskan secara ala-ala mafia? Itu pun satu hal juga. Ala-ala gangster, sampai siapa saja yang berbeza pandangan akan diugut. Akan dicerakan atau akan dihancurkan karier dan kehidupan mereka. Inilah dia satu persoalan saudara. Saya percayalah tak semua orang yang berani seperti Dr. Puat Zarkashi ni. Dan pada saya jugalah ini menunjukkan UMNO Johor ni khususnya lah bukan lagi sebuah parti politik yang demokratik untuk nak membela bangsa. Tapi berdasarkan apa yang
kita nampak, apa yang kita baca di paparan sesuatu tadi, dia dah mengubah dah sebuah parti politik ini kepada sebuah rejim kediktatoran elit yang sangat gilakan kuasa. Mereka ni tak boleh ditegur, tak boleh dikritik. Kalau dengan mantan speaker DUN sendiri pun boleh hantar isyarat yang boleh mengancam keselamatan. Sedang saya bayangkan apa yang mereka boleh buat pada rakyat Marahain yang berani bersuara menentang dasar kerajaan negeri. Ini satu persoalannya. Takut tau. Takut tau kalau nak cakap tentang isu ni. Kan? Tetapi kita ambil jalan tengah. Kita hanya bedah apa yang Puan Zarkashi ini tuliskan. Cukup. Kita ambil angle tu saja. Baik. Bila Puan ni umumkan keluar parti, lepas tu dengan satu respon abaikan Ahmad Maslan semalam. Sekarang ni baru kita faham teka-teki semalam ni. Semalam Timbalan Ketua UMNO Johor, Ahmad Maslan, dia cakap apa? Dia cakap sepatah je di media. Dia cakap apa? Abaikan kenyataan Puan. Lepas tu Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azlin, pun sama. Dia bebel lah. Dia minta Puan ni setia dan patuh. Jangan buat ugutan. Jangan buat hasutan. Pagi tadi je, Puan Zarkashi ni bagi jawapan yang paling kejam, tepat kepada Ahmad Maslan dan juga Nur Azlin. Kurang-kurangnya dia cakap macam ni lah, nak ambil surat keluar parti aku. Hari ni aku keluar UMNO serta-merta. Sekarang korang rasakan. Macam itulah kot bahasanya. Baik. Boleh tercedok ni. Mungkin dia ingat Puan ni main-main. Jadi bila Puan ni keluar parti secara rasmi, maka segala rahsia pertemuan ni, resit-resit ini pun keluar. Semuanya dah jadi fakta rasmi yang mana kita boleh nampak. Jadi saya tak tahulah korang ni nak jawab apa dekat pengundi-pengundi di Johor ni. Takkan korang nak kata Puan ni menipu. Dia sebut dia ada dalam pertemuan tu. Dan dia juga adalah speaker DUN waktu Dewan itu belum dibubarkan. Ini nak cover line macam mana lagi? Ini yang saya fikir ni. Macam mana lah korang nak cover line ini? Mungkinlah lepas ni akan banyak lagi kenyataan-kenyataan yang akan keluar. Itu belum lagi kenyataan daripada Ashraf Wajdi. Tak apalah, kita boleh ulas, tak ada masalah. Macam mana korang nak jawab ni kan? Kalaulah ada yang menyebut Puan Zarkashi itu sengaja mereka cerita sebab marah tak tercalon ataupun marah anaknya tak tercalon. Tapi pada saya lah, nak kata reka cerita pun tak betul juga. Dia ahli MKT UMNO. Dia speaker DUN yang sah. Tak adalah orang gila ni yang sanggup keluar parti yang mana parti itu dianggap sebagai wadah perjuangannya, yang setia dengan parti, dan sanggup meriskukan keselamatan diri dia semata-mata nak mereka cerita tentang tarikh 21 Jun di Saujana, yang mana pengakuan On Hafiz itu adalah real. Itu yang disebutkan sebagai Menteri Besar yang pengecut yang tak ada tarikh. Itulah mungkin ini juga rahsia yang dipecahkan oleh Puan Zarkashi. Baik. Lepas itu, kenapa disebutkan KJ, Syamuddin, dua-dua tokoh ni kan? Ada lagi seorang ni, Noh Omar kan? Dan mungkinlah pembacaan saya di dalam komen ini, ada yang menyebut Puan ni sebagai opportunis yang memikirkan kepentingannya. Baik, saudara. Kalau kita tengok senarai nama yang Puan ini dedahkan, yang masuk balik UMNO ni, saudara, kan? Siapa yang opportunis sekarang ni? Ini satu persoalan besarnya. Siapa yang sekarang ni sedang mengintai-intai ruang dan juga peluang sekarang ni? Jadi macam mana ni
Kan? Macam mana kita nak terima mungkinlah naratif-naratif yang pihak-pihak di luar sana ni sedang sebarkan. Baik, kemudian digunakan tarikh 11 Julai ni sebagai referendum rakyat Johor. Yang mana saya nak sebutkan semalam. Kita gunakan referendum 11 Julai ni. Baik, saudara, sila tap-tapkan skrin bagi tembus angka 1 juta. Saya nak mengajak minda pengundi-pengundi Johor yang rasional ni untuk kita berfikir secara mendalam saja. Surat keluar parti Puat Zakarshi ni yang boleh saudara ni saksikan melalui satu status di Facebooknya. Ia juga adalah amaran terakhir saja sebelum masuk ke bilik undi pada 11 Julai 2026 nanti. Dan Puat ni dah tawakal kepada Allah SWT. Dia dah sedia bertempur demi nak mendedahkan dan juga kemungkaran pentadbiran Johor. Tugas kita apa? Tak apalah, dia punya hal lah. Tugas kita sebagai rakyat adalah menyambut keberanian politik ini. Di mana? Di peti undi lah. Jadi janganlah serahkan negeri Johor yang kaya, yang ada potensi ekonomi yang besar ni untuk ditadbir oleh sebuah kerajaan yang disebut sebagai Pak Turut yang keputusannya dikawal oleh pihak luar. Kalaulah benar kenyataan Puat ini, pembuburan DUN pun dibuat atas pengaruh pihak luar. Bayangkan dasar-dasar tanah Johor, dasar cukai Johor, dasar ekonomi Johor esok lusa ni. Semuanya akan ditentukan oleh siapa? Inilah yang kita bimbangkan saja. Dan ini semua saya percaya bukannya demi poket dan juga perut rakyat. Jadi kita kena fikirkan sedalam-dalamnya, khususnya kepada rakyat Johor. Baik, seterusnya. Pada saya beginilah. Rakyat-rakyat Johor khususnya, anak-anak muda yang bermaruah, yang ada harga diri ni. Saya ni hanya menyampaikan saja. Saya ini hanya membedah ataupun merungkai setiap baris surat peletakan jawatan Datuk Dr. Puat Zakarshi yang ditulis melalui Facebook miliknya. Saya nak simpulkan begini. Yang mana saya percaya ini tak boleh lagi dispin oleh mana-mana. Barisan Nasional Johor di bawah On Hafiz Ghazi ni adalah sebuah parti ataupun sebuah macam nak cakap organisasi ni yang disebut sebagai boneka yang tak sepatutnya kita benarkan untuk bertapak di negeri Johor. Sebab apa sih? Sebab ia juga boleh menggadaikan autonomi negeri. Dan Puat Zakarshi ni dah buktikan. Dia tinggalkan jawatan, dia keluar parti. Dia risikokan keselamatan diri dia demi nak memberi amaran kepada kita ni bahawa calon-calon yang diumumkan semalam adalah calon mediocre, calon kitar semula. Dan pimpinannya adalah Pak Turut. Itu sebab saya sebutkan tadi, pada hari mengundi 11 Julai nanti, jangan kita biarkan pengorbanan fakta ini menjadi sia-sia. Bangkitlah sebagai bangsa Johor yang merdeka. Tak payah marah, tak payah mencarut. Kita bawa sebatang pen masuk ke dalam pusat undi. Dan kita tengok logo-logo di dalam kertas undi. Kita pangkah logo lain selain pada dacing. Pangkahlah parti yang lebih stabil. Lepas ni saya akan cakap lah parti mana yang lebih stabil. Dan hantarlah isyarat ini tepat ke muka Menteri Besar On Hafiz Ghazi ni. Apa isyaratnya? Bumi Johor ni adalah hak milik mutlak rakyat. Sebagai rakyat, kami mahukan sebuah kerajaan yang telus. Kerajaan yang bebas, yang berani dan dipimpin oleh wira rakyat. Bukannya Pak Turut yang tunduk kepada pihak luar demi kepentingan peribadi. Saudara. Ini saja yang saya boleh simpulkan daripada kenyataan Puat. Baik saudara yang baru masuk ini, sila tap-tapkan skrin saudara. Biar kita tengok apa yang berlaku perkembangan di dalam negara kita ni, khususnya di Johor.
Baik, perang ini masih lagi terbuka. Perang ini belum tamat lagi. Baru saja beberapa jam Puan Zakarshi ni buat letupan bom pagi tadi. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi ni keluarkan kenyataan balas. Yang pada saya ia adalah satu damage control di Facebook untuk nak menafikan sekeras-kerasnya dakwaan MB Boneka berkait dengan kes pembubaran DUN. Malah On Hafiz bersiap sedia nak mengheret kes ini ke balai atas isu 3R, Raja, Agama dan Kaum. Dan ketaatan dan ketakutan pimpinan UMNO dengan isu 3R ini kita boleh hidu dari jarak berbatu saja. Baik. Baik. Saya selamat datang ke dalam live saya. Kepada netizen seluruh negara khususnya di Johor. Orang-orang Johor ni yang mungkin tengah pening tengok pergaduhan elit politik. Sila rapat ke skrin, tap kalah skrin bagi menyala algoritma. Dan tekan button share sekarang. Kali ini saja plot twist Pilihan Raya Negeri Johor ni makin hanyut dan makin bersepah dan makin panas saja. Kalaulah pagi tadi Puan Zakarshi ni keluar parti. Dia turut dedahkan rahsia di Saujana pada 21 Jun. Selepas itu, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi keluarkan kenyataan balas kecemasan di mana di Facebook. Yang mana saya baca daripada kenyataan di portal media. Dia buat apa saja? Sudah tentulah dia menafikan sekeras-kerasnya. Dia kata pembubaran DUN ni mengikut perlembagaan. Dapat titah perkenan, bukannya arahan. Dan seterusnya saja, kalau saya baca kenyataan ni, dia nak buat laporan polis atas isu 3R pada On Hafiz dan juga pimpinan UMNO Johor. Benda ni dah kantoi dah. Dah tak ada modal lagi nak jawab hujah bekas speaker Dewan Undangan Negeri korang ni. Itu sebab dia nak buat report polis. Atas sebab Puan ini menunggang isu ni sampai boleh jadi isu ni jadi isu 3R. Terserah. Dia nak stop Puan. Daripada Puan ini terus bercakap. Daripada Puan ini bercakap pasal integriti keputusan politik UMNO Johor semalam. Jadi saya nampak Menteri Besar Johor ni panik. Kemudian dia petik dalam kenyataannya institusi diraja. Terserah. Baik, saya silakan share live saya ni. Saya berpandangan begini saja. Bila disebut titah perkenan dengan arahan yang mana maksudnya samalah. On Hafiz ni dia bercakap Fasal 23 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Yang mana saya baca dalam portal media. Ini adalah penafian On Hafiz. Dia kata apa? Pembubaran dibuat setelah mendapat titah perkenan pemangku Sultan Johor selaras dengan Fasal 23 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Dia kata perkenan. Bukannya bermaksud arahan ataupun campur tangan politik. Terserah. Dia nak main bahasa perlembagaan lah. Saya nak tanya akal logik pengundi Johor khususnya. Siapa yang pergi menghadap? Siapa yang pergi menghadap? Menteri Besar lah yang pergi menghadap. Siapa yang bawa cadangan tarikh pembubaran? Menteri Besar lah. Ataupun Menteri Besar ni kena panggil menghadap untuk menerima tarikh pembubaran. Faham tak? Dua perbezaan ni. Kalaulah betul UMNO Johor ni sebuah parti yang bebas seperti yang Puan Zakarshi ni tulis. Kenapa Puan Zakarshi ni seorang ahli MKT yang duduk dalam mesyuarat tertinggi dalam parti? Dia boleh dedahkan di dalam kenyataan di Facebooknya bahawa dia sendiri mengaku dia di Saujana pada 21 Jun. Yang mana disebut pihak luar yang mengarahkan tarikh 1 Jun itu nak dibubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Kalau benda tu tak real, tak betul,
Takkanlah Fuad ni sedia bertaruh keselamatan diri dia untuk menulis benda itu, saudara. Di dalam bilik di Sarjana, Fuad ni mengaku lain. Bila keluar kat Facebook, bukan Fuad mengaku lain, On ni mengaku lain. Bila kenyataan di Facebook yang disiarkan di portal-portal media, dia guna bahasa perlembagaan yang pada saya mungkin nak cover line saja. Baik. Kalau kita tengok kuasa Menteri Besar ini bagi nak menjawab kenyataan On Hafiz, ataupun bukan nak jawab, siapa kita nak jawab. Kita nak fahamkan kenyataan On Hafiz ni, bahawa Menteri Besar tidak mempunyai kuasa membubarkan DUN sesuka hati. On Hafiz kata apa? Menteri Besar tak ada kuasa nak bubar DUN sesuka hati. Semua kena melalui proses perlembagaan. Memang betul saja. Kita tahu itulah dia undang-undang. Menteri Besar nasihat. Kemudian Raja berkenan. Tetapi persoalan yang tidak terjawab ini, adakah tarikh pembubaran 1 Jun itu datang daripada konsensus dan juga perbincangan Biro Politik UMNO Johor, ataupun ia datang secara mengejut dari luar tanpa pengetahuan ahli parti? Ini yang saya tertanya-tanya. Dan Fuad Zakarshi ni keluar parti hari ini sebab dia kata UMNO Johor dah jadi boneka yang terikat sebab On Hafiz ni lah. Jadi maksudnya dia nak sebut apa? Dia nak sebut apa? Bahasa mudahnya gini. Dia nak sebut gini. Kau ni tak ada tarik untuk nak kata nanti dulu parti belum bincang senarai calon, jentera belum bersedia, ataupun nanti dulu rakyat tengah sesak ekonomi. Inilah yang dimaksudkan oleh Fuad Zakarshi ni. Kemudian On ni terus menghadap dan bawa balik tarikh itu dekat parti sebagai satu arahan mutlak. Inilah yang saya nampak dari sudut perlembagaan yang sihat, ataupun dari sudut pentadbiran. Adakah ia mengikut saluran ataupun perlembagaan? Ini satu persoalannya. Ini belum lagi ni. On Hafiz kata apa? UMNO Johor ni akan buat laporan polis terhadap Fuad Zakarshi. Okey, saya baca kenyataannya di Malaysia Gazette ini tadi kan. Hafiz kata On Hafiz kata kenyataan Fuad ni serius dan boleh menjejaskan ketenteraman awam, dan UMNO Johor ni akan buat laporan polis sesegera. Baik. Saya nampak begini bila dah tak boleh nak jawab, tak boleh nak terima, telinga pun tak boleh nak dengar lagi, dah merah. Jadi dia cakaplah macam ni, dia nak buat laporan polis. Ini dia juga adalah satu bukti terhadap dakwaan Fuad bahawa parti ini dipimpin oleh pengecut. Terserah. Kalau betul anak jantan, kalau betul seorang menteri besar yang telus, kenapa tak bincang je berdua ni? Daripada duk cakap di pentas awam, daripada buat kenyataan media berasing-asingan ni. Ataupun lah, panggillah satu sesi ni, panggillah ahli-ahli parti ni, kita dengar perbincangan. Pasanglah mikrofon di dalam dewan tertutup pun tak apa. Sebab Fuad ni mungkin nak bawa hujah dia. Mungkin dia juga nak membangkitkan pertemuan di Sarjana 21 Jun. Kemudian On Hafiz ni mungkin nak buat penafian. Barulah rakyat Johor ni boleh menilai siapa yang menipu, siapa yang bercakap benar. Tapi sebab ni dia tahu dia ni di pihak yang lemah. Mungkinlah dia tak berani nak bercakap, tak berani nak debat. Jadi dia pergi gunakan abang-abang polis untuk nak menyekat Fuad Zakarshi. Ini yang saya nampak. Sesiapa yang mungkin tengah pasang bendera Barisan Nasional di luar, saya nak tanya,
Macam mana nak jawab benda ni dekat pengundi-pengundi isu ini? Kenyataan Puan Zarkashi ni. Kalau disebut tentang hujah 3R, yang disebutkan oleh On Hafiz tu tadi, yang mana MB ni dah nafikan sekeras-kerasnya, mungkin korang boleh gunakan naratif tu. Jadi tak payahlah simbah minyak di dalam api. Mungkin juga ditujukan kepada saya. Yang simbah ni saya nak cakap, bukannya saya ataupun saudara ni yang bertanya ni. Yang simbah, yang baling bom ni adalah pemimpin MKT parti sendiri ni. Datuk Dr. Puan Zarkashi. Dia sendiri yang tulis surat keluar parti hari ni. Ini bukannya satu rekaan. Persoalannya sekarang, kalaulah MB ni tidak bersalah, kenapa MB tidak buat tindakan lain? Seperti saman ke kat mahkamah ke? Kenapa buat laporan polis guna isu 3R? Sebab saja kalau masuk mahkamah sivil, mungkinlah segala rekod log masuk keluar sarjana 21 Jun dan juga saksi-saksi akan dipanggil mungkin. Dalam hal ini siapa yang terciduk? Baik, saya setuju saja. Institusi diraja jangan diheret dalam politik kepartian seperti mana ulasan saya 2 hari yang sudah. Tetapi dalam isu ni, yang mengheret institusi diraja siapa? Puan kata MB yang heret. Sebab MB yang tak ada autonomi nak buat keputusan parti. Ini berdasarkan kenyataan Puan. Memanglah betul, kita ni tak setuju institusi diraja ni diheret dalam politik. Tetapi dalam isu ni, seperti mana yang Puan dedahkan, yang heret institusi raja ni adalah siapa? MB Johor. Jadi macam mana nak spin lagi? Baik. Kalau kita nak mengupas trend kepimpinan UMNO Johor ni, pasca PRU yang lalu ni, berbanding zaman dulu ni. Baik, saya sila tap-tapkan skrin lagi. Kita buat sedikitlah analisis sosiopolitik. Sikit je. Dulu ni, UMNO Johor ni sangat terkenal sebagai kubu jati orang Melayu. Kubu kuat UMNO. Pemimpin UMNO dulu ada tarik. Dia ada prinsip, berani lawan keputusan demi maruah Johor. Itu dulu. Tetapi berbeza je di bawah kepimpinan On Hafiz Ghazi. Berbeza sangat. Kalau kita nak bandingkan dengan dulu, sangat-sangat berbeza. Jauh perbezaannya. Kalau dululah UMNO Johor ni, dia akan pertahankan kerusi-kerusi UMNO. Tetapi semalam, dalam satu kenyataan pengumuman calon Barisan Nasional, saya nampak sebaliknya. Sampai terpaksa serah 5 kerusi Melayu ni kepada siapa? Kepada MCA. Kepada MIC. Dan kenyataan yang dibuat oleh On Hafiz ni sangat defensif. Ini membuktikan apa? Secara psikologinya, Menteri Besar Interim ni benarlah seperti yang disebut oleh Puan Zarkashi. Dia cumalah seorang pengurus krisis yang dilantik untuk memastikan golongan kepentingan terjaga. Bukannya perut nasi pengundi marhain. Terserah. Bayangkan saja, di peringkat-peringkat kampung, di peringkat cawangan parit sulung, di Rengit yang mereka ni sanggup berembun, sanggup berpanas, berkempen pacak bendera biru. Tapi saya kena maki, kena tanya dengan orang kampung. Sanggup nak dengar masalah rintihan
orang-orang kampung ni. Tiba-tiba pimpinan di atas, menteri besar ni buat keputusan yang boleh menjejaskan parti ataupun logo yang korang sedang pacakkan. Jadi macam mana kita nak jawab? Ni sampai nak buat report polis ni. Kalau semalam saya ada terbaca dan saya tengok di TikTok Lokman Adam. Lain daripada apa yang diputuskan semalam. Sangat-sangat lain. Ni 2 hari lepas ni, bukannya lama pun 2 hari lepas ni, pengarah komunikasi ni Lokman Adam ni dia menafikan ada masalah kerusi. Tapi semalam ni lain pula. Lokman Adam sebut mungkin ada kerjasama dengan PAS. Tetapi semalam saya pujilah, semalam korang gerak solo. Memang ini adalah satu keberanian seperti mana yang disebut sebelum ini nak bertanding 56 kerusi, nak bergerak solo. Betul lah tu. Kemudian pagi tadi Puan pula keluar parti kan. Macam-macam cerita yang berlega-lega dalam tempoh berkempen di pilihan raya negeri Johor. Baik, seterusnya apa? Saudara? Kemudian saya baca kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Agong UMNO, Datuk Ashraf Wajdi lah. Saya baca kenyataan Setiausaha Agong UMNO dan dalam Facebooknya, sekejap saya tengah bacakan kenyataan Facebooknya. Okey. Dia turut, saya nak kongsikan kat sini. Dia turut berkongsi kan. Di screenshot WhatsApp conversation. Pada saya ini membawa kepada taktik pembunuhan karakter. Character assassination. Yang biasalah, yang paling tipikal lah. Dia bocorkan tangkap layar perbualan WhatsApp peribadi bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi. Konon-kononnya Fuad ini merajuk. Dia keluar parti bukan sebab isu autonomi, tetapi sebab anaknya tidak dipilih sebagai calon di Dewan Undangan Negeri Rengit. Kemudian dalam kenyataan juga Datuk Ashraf ni disebut UMNO bukan parti warisan anak beranak. Okey, tak apa. Baik saudara yang baru masuk ni, tolong tap-tapkan skrin. Bagi tembus 100,000 likes. Tolong sharekan live ini ke semua grup WhatsApp di kampung-kampung. Saya tengok kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Agong UMNO Dr. Ashraf Wajdi ni sebentar tadi, yang mengeluarkan kenyataan panjang lebar ni sambil berkongsi screenshot tangkap layar WhatsApp peribadi dengan Datuk Fuad Zarkashi. Saya boleh tengok di dalam skrin ini. Pada saya tak salah sebab dia yang kongsikan, saya ambil daripada Facebooknya. Dia ingat dengan memunculkan WhatsApp peribadi ni dia boleh bunuh karakter Fuad Zarkashi lah. Dia ingat dia boleh dia boleh nak cover dengan rakyat di Johor. Kemudian disebut Fuad ni merajuk sebab anak dia tak dapat jadi calon di Rengit. Tak apa, kita rungkai satu persatu saja. Ni. Macam mana taktik kebocoran maklumat ini? Yang berskala mega ni saya. Yang mungkin mereka ni tak boleh jawab isu boneka yang Fuad dedahkan pagi tadi saja. Jadi mereka terpaksalah main taktik kotor. Ni screenshotnya, saya dah masukkan ke dalam sini. Sebab dia dah jadi satu kenyataan awam. Saya pun ambil daripada Facebook Dr. Ashraf Wajdi.
isu parti anak beranak je lah. Sensitif itu isu ni. Disebut apa? UMNO ni bukan parti warisan anak beranak. Ini tajuk besarnya di dalam kenyataan Dr. Ashraf. Dengan memetik senarai dinasti keluarga dalam UMNO. Kalau kita baca ayat Dr. Ashraf Rajadi ni, yang mana dia sebut UMNO ni bukan parti warisan anak beranak yang mesti mengutamakan keluarga dan suku sakat ataupun keluarga untuk menjadi pemimpin. Saya rasa kelakar juga. Di Facebook rasmi Susah Agung ni. Kelakar juga kan. Baik. Kalau kita tengok fakta, Menteri Besar Johor Sedia Ada, Datuk On Hafiz Ghazi tu anak siapa? Cucu siapa? Cicit siapa? Cicit kepada pengasas UMNO tau, Datuk On Jaafar. Cucu kepada Perdana Menteri ketiga, Tun Hussein On. Anak saudara kepada Datuk Seri Syahuddin Hussein. Hishamuddin pula anak Tun Hussein. Najib Razak anak Tun Razak. Saudara. Ini lah yang saya sebutkan dari pucuk pimpinan sampai ke peringkat negeri ni. Inilah di kelab dinasti bangsawan yang paling pekat kronismenya dalam sejarah politik di Asia Tenggara. Jadi tiba-tiba bila Puat Zarkashi ni yang puluh-puluh tahun berbakti, dia hantar cadangan dalam WhatsApp peribadi ni, saya boleh tengok ni, untuk ketengahkan anak dia yang muda. Dan terlatih sebagai pelapis. Terus dicop itu sebagai warisan anak beranak. Ini yang saya pelik saja. Tapi bila kroni-kroni bangsawan yang susun anak beranak, susun sepupu sepapat, 2 pupu duduk dalam jawatan menteri, jawatan menteri besar, jawatan pengerusi JLC. Dipanggil itu adalah kesetiaan dan juga merit. Ini yang saya heran. Dan kenapa pula perlu dihebahkan screenshot ini? Kenapa? Untuk nak membuktikan bahawa Puat ni dia berundur bukan sebab apa? Sebab anak dia tak jadi calon, itu je. Saya tengok rapat-rapat ni, bukti bertulis yang Dr. Ashraf sendiri ni tunjuk di dalam Facebooknya. Saya sambil-sambil baca ni. Baca tulisan daripada telefon, perbualan telefon ataupun perbualan WhatsApp bersama dengan Puat Zarkashi. Puat tulis apa? Sebenarnya setahun lalu, Ana sudah buat keputusan untuk tidak lagi bertanding di Dun Rengit. Sampai masanya orang muda terlatih mewarisi Dun Rengit. Justru Ana melatih anak Ana sebagai pelapis. Ana melatih. Kalau kita fikir guna akal yang waras, dia ni dah berumur 69 tahun. Dia dengan secara sukarela, sejak pada tahun lepas lagi dah hantar isyarat tak nak bertanding. Itu yang pertama. Dia tahulah dia dah veteran. Dan dia sebut dia nak undur diri. Kemudian dia baru cadangkan anak dia yang dia dah latih sebagai pelapis. Persoalannya, salah ke seorang ayah merancang pelapis muda yang berpendidikan untuk dilatih? Ataupun mungkin untuk ambil alih tempat dia? Itu satu persoalan saya. Baru je dilatih. Sedang dilatih ni baru saja. Setahun. Adakah ia jadi satu kesalahan? Dan saya nampak tak bagi ruang langsung seorang ahli MKT ni berbincang secara bermaruah. Akhirnya saya nampak di sini. Dalam perenggan kedua ni, sekejap. Pengumuman calon tidak mempertimbangkan cadangan Ana. Maka Ana dengan rasa sedih akan mengundurkan diri daripada UMNO. Ini bukan satu ugutan sebenarnya nak hancurkan parti. Ini adalah tindakan bermaruah seorang veteran yang rasa
pandangan dan juga segala pelan peremajaan dia tidak dihormati langsung oleh parti. Ini saya baca begitulah saya. Yang tamak orang lain, tapi Puat pula yang dituduh gila jawatan. Baik. Seterusnya saya. Dia dua je screenshot. Dua je. Okey. Kalau kita baca teks ini bulat-bulat tindakan ini adalah protes dan bukannya tidak yakin kepada perjuangan UMNO. Ana sedih kerana tidak diberi peluang secara proper untuk berjumpa dan berhujahnya mengenai cadangan Ana. Sedangkan Ana ahli MKT, bekas speaker dan bekas adun. Nampak tak? Sorry, nampak tak? Seorang speaker DUN, seorang mantan ahli parlimen, apa lagi, seorang ahli majlis kerja tertinggi parti ni, dia minta ruang nak jumpa presiden. Dia minta ruang nak bincang pasal masa depan Johor, pasal masa depan DUN Rengit. Pun tidak diberi peluang secara proper. Ini apa yang saya tengok di dalam conversation ni. Kalau peringkat MKT pun kena layan macam ni saja. Kena layan macam peminta sedekah oleh elitis-elitis. Bayangkan macam mana pimpinan UMNO ni nak layan ketua-ketua cawangan. Macam mana nak layan suara ketua-ketua pemuda bahagian. Itu sebab saya cakap, dia orang tak heran. Bagi dia orang, UMNO ni milik 2-3 kerat je, individu di atas. Sesiapa yang bawa hujah bertulis, mesti kena cantas, kena pulau. Dan akhir sekali, orang tu akan keluar parti. Dan kemudian, bocorkan pula WhatsApp peribadi ni nak malukan dia. Ini yang saya tak faham. Ini yang saya tak faham. Ini membuktikan apa? UMNO ni sudah hilang roh syurok sebenarnya. Baik. Kalau saya baca kenyataan Dr. Ashraf Wajdi ni, saya lupa nak buat ni. Tak apalah, saya sebutkan sajalah. Dia sebut Puat ni guna-gunanya air susu dibalas air tuba. Maksudnya jasa dibalas cerca. Budi dibalas ugutan. Dr. Ashraf kata parti dah banyak bagi kedudukan dan manfaat kepada Puat lah maksudnya. Dia dah start mengungkit lah pasal manfaat dan juga hasil dengan rakyat. UMNO tu boleh bagi jawatan kepada Puat saja. Boleh bagi ruang kepada pemimpin sebab siapa? Sebab undi daripada rakyat Marhain di bawah saja. Tanpa makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung yang setia dengan parti, yang pertahankan parti, yang tak ada jawatan di dalam parti. Inilah dia yang mengangkat Puat Zakashi ni. Dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Yang kenyang makan hasil, yang dapat manfaat juta-juta projek itu, projek ini, itu siapa? Dan Puat ini dah pulangkan balik jawatan dia. Saya baca ni. Dia keluar dengan tangan kosong. Sewaktu UMNO ni tengah claim UMNO lah terpaling kuat. Jadi persoalannya, siapa yang balas air tuba sekarang? Siapa dia? Baik, ni yang penting saya. Saya nampak ini adalah nak mengalihkan isu aja. Isu apa? Isu Sarjana 21 Jun. Kenyataan Ashraf ni, dia tidak langsung menafikan pendedahan Puat tentang ada campur tangan luar dalam pembubaran DUN. Dia asyik bantai Puat je, tapi dia nak nafikan benda tu.
Baik sir, dalam isu ni saya nampak ia adalah satu helah politik Ashraf Wajdi. Dalam kenyataan yang panjang yang dia buat ini, dia sibuk petik pasal anak Puat, pasal Dun Rengit, pasal zaman Najib Razak. Tetapi ada satu benda yang Dr. Ashraf ni langsung tak sentuh saja. Langsung tak nafikan. Apa dia? Apa dia? Dia langsung tak nafikan dakwaan utama, tajuk besar Puat ini. Bahawa UMNO dikawal dari luar. Ataupun pengakuan di Saujana pada 21 Jun. Bahawa tarikh pembubaran 1 Jun itu adalah titah daripada luar. Yang kat sini saya tak nampak sebarang kenyataan ataupun jawapan daripada Dr. Ashraf. Tak ada. Daripada atas sampai bawah ni yang saya baca ni, tak ada satu pun dijawab tentang isu utama ni. Kemudian pendedahan Puat pasal MB Boneka itu sebenarnya, kalau dibaca kenyataan balas Siswa Agong UMNO ni yang tak nafikan, maksudnya benda tu betul lah. Jadi benda tu betul. Yang Ashraf ni heret isu anak dia tak dapat jadi calon. Itu namanya taktik red herring. Taktik murahan. Nak menutup isu yang sebenar, isu yang besar. Nak tutup bangkai gajah dengan sehelai daun ketum. Kemudian apa lagi? Hujah Dr. Ashraf yang turut mengungkit kes Puat ini nak keluar parti zaman Najib Razak di Batu Pahat. Ini pun dia cerita juga. Panjang ni, saya baca ni. Baik saja, tolong sharekan lagi live ini. Saya nak beritahu Ashraf Wajdi ni mengungkit rekod lama. Dia kata apa? Untuk rekod, ini bukan kali pertama beliau mengugut. Zaman Datuk Seri Najib pun beliau pernah mengugut nak keluar parti jika tak dicalonkan di Parlimen Batu Pahat. Kalaulah betul ni Dr. Ashraf, zaman Najib dulu Puat dah pernah buat protes macam ni. Persoalannya, kenapa kepimpinan UMNO yang lepas tu tetap kekalkan dia sebagai ahli MKT? Dan kenapa On Hafiz ni tetap lantik dia sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Johor selepas pilihan raya negeri yang lepas? Sebab pada saya lah, Puat ini ada nilai politik. Puat ini ada pengaruh akar umbi. Dan dia ni bukan jenis yes man yang boleh dipaksa menganggukkan kepala. Ini yang saya nampak. Maksudnya, korang hanya guna jasa dia waktu korang tengah sesak nak meraih sokongan pengundi. Khususnya orang Melayu di Johor. Tetapi bila dia ni buka mulut tegur menteri besar yang bertindak macam Pak Turut, korang ni mula ungkit kisah silam walaupun dah berpuluh-puluh tahun lepas. Rasa. Inilah bila manusia ni dijadikan perkakas politik ni seperti dalam komen ni kan. Bila dah tak sebulu, mereka buang dan buruk-burukkan. Dan mulalah nak ungkit-ungkit. Okey. Baik, saya hanya baca saja komen. Saya nak beritahu beginilah, khususnya kepada orang-orang di Dun Rengit, orang-orang di Batu Pahat dan juga seluruh jentera-jentera tempatan yang tahu macam mana kerja kuat Dr. Puat Zarkashi selama ini saja. Yang tidak boleh dinafikan. Dan kenyataan Setiausaha Agong UMNO ni dah macam nak isytiharkan perang secara rasmi. Dia hina maruah mantan wakil rakyat korang ni. Dia orang ni tuduh cadangan peremajaan di Rengit yang dibawa oleh Puat ini sebagai agenda peribadi anak beranak. Dan dia orang ni dah ludah muka Puat Zarkashi. Maknanya dia orang juga dah meludah
muka segala penyokong-penyokong yang berdiri teguh di belakang Puat selama ini. Yang menaikkan Puat, yang memenangkan Puat. Di mana? Di Batu Pahat usulnya di Dun Rengit. Buat pengundi ringgit, ini kena bangkit ni. Korang kena buat satu tamparan balas ni. Terpulanglah korang nak buat macam mana kan. Tapi apa yang dinyatakan oleh Ashraf Wajid ini sebenarnya telah menghina jentera-jentera UMNO Barisan Nasional yang bersama dengan Puat Zarkashi selama mana dia berkhidmat sebagai wakil rakyat di dalam politik khususnya. Baik, selain pada situ, apa pengajaran hasil daripada pendedahan Dr. Ashraf ni? Pada saya lah, UMNO Johor ni khususnya lah, saya tak sebut semua, UMNO Johor dari segi integritinya boleh dipersoalkan. Yang mana sedang dipimpin oleh golongan yang hanya mementingkan diri. Kemudian tindakan-tindakan sekumpulan tertentu ini nak cover up tentang istilah boneka Pak Turut dan sebagainya yang disebut oleh Puat Zarkashi ni dalam satu kenyataannya pagi tadi adalah bukannya perkara yang tidak boleh lagi dinafikan saja. Padahal saya nak sebutkan begini hasil daripada apa yang Dr. Puat ini sebutkan. Sendirilah yang melengkar dalam tahta dinasti keluarga bangsawan ini sejak puluh-puluh tahun dulu. Jadi, kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Agong UMNO ni, dia tidak menjawab tentang pendedahan tarikh 1 Jun itu yang disebut sebagai tarikh dicadangkan untuk pembubaran DUN. Dia tidak buat pertemuan dengan Puat Zarkashi bersemuka. Sebab apa? Sebab apa yang saya baca di dalam kenyataan conversation Puat dengan Dr. Ashraf ni, yang mana dinafikan haknya untuk nak berjumpa ataupun memberi cadangan kebaikan, peremajaan dan sebagainya ini dinafikan oleh pihak-pihak yang berada di atas. Tak apalah, kita bawalah gelombang kesedaran rakyat Johor. Kita bawalah dalam peti undi. Kita bangkah logo lain. Kita hantar isyarat yang paling tepat ke muka pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan tadi. Simpanlah balik tangkap layar korang ni dalam poket. Pada saya, Bumi Johor ni bukan tempat untuk diktator parti yang bersilat lidah demi nak memfitnah ataupun nak memburukkan pemimpin veteran sendiri. Sesara terutamanya pengundi di Johor, khususnya di Rengit. Seharusnya saya jadikan ini sebagai satu pengajaran. Tolaklah pemimpin Pak Turut. Pastikan masa depan Johor ni terus ke depan dan terus bermaruah. Inilah apa yang saya nak simpulkan daripada apa yang saya baca kenyataan yang dibuat oleh Dr. Ashraf Wajidi. Sesara, bila disebut tentang dinasti itu, bila yang menulis tu Dr. Ashraf Wajidi, saya teringat bapa dia siapa? Datuk Dr. Dusuki Ahmad. Ialah seorang tokoh agama yang sangat hebat, yang juga merupakan pengerusi Majlis Ulama UMNO yang dilantik. Dan dia pula anak kepada pengerusi Majlis Ulama UMNO. Dia yang memegang jawatan paling berkuasa dalam pentadbiran parti, iaitu Setiausaha Agong UMNO. Maksudnya dua-dua ni pernah ada jawatan tinggi di dalam UMNO, pernah ada jawatan dalam satu kapal. Dua-dua ada kedudukan tinggi. Dua-dua juga menentukan dasar parti. Bila Puat Zarkashi ni, dia cakap apa, umur dia 69 tahun, dia nak bersara. Dia cuma cadangkan anak dia yang muda dan terlatih sebagai pelapis di peringkat DUN. Peringkat DUN saja. Bukannya nak minta jawatan Setiausaha Agong. Tiba-tiba Setiausaha Agong ni pula melompat keluar di Facebook, siap tampilkan screenshot. Tuduh orang tu nak buat parti warisan anak beranak. Persoalannya kenapa bila giliran keluarga dia duduk dalam hierarki tertinggi, dia tak nak buat kenyataan media ataupun kenyataan di Facebook
Oh, bapak saya kena letak jawatan sebab UMNO bukan parti anak beranak. Kenapa? Kenapa waktu itu tak bercakap? Sebab itulah saya kata, ayat Puan ni sangat deep. Anta boleh, takkan ana tak boleh. Ana ni ana. Maksudnya maksudnya janganlah sesekali ataupun acah-acah suci nak gunakan undang-undang moral kepada orang lain. Sedangkan diri sendiri ni, keluarga sendiri pun tengah menikmati hasil struktur yang sama sebenarnya. Ana ni. Bila dia gunakan bahasa ana ni, macam inilah saya. Bahasa ana hantar dalam WhatsApp Fuad ini, iaitu ada kaitan budaya apa? Asrama ataupun agama. Diorang berdua ni tokoh agama lah. Kalau kita tengok balik ayat ana anta yang digunakan dalam WhatsApp ni, sekejap saya kongsikan lagi sekali ni. Ayat yang digunakan oleh Dr. Fuad kepada Dr. Ashraf. Dia guna bahasa apa? Sebenarnya sudah setahun lalu ana sudah buat keputusan. Sekejap pakai ni. Dia cakap ana. Dia gunakan bahasa ana. Ini apa sih? Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan hubungan mereka berdua ini sangat akrab saja. Sangat lembut. Ia bertaraf sahabat sebenarnya. Dan mempunyai latar belakang agama. Ditampilkan dengan rasa hormat sesama agamawan. Dr. Ashraf ni sangat tinggi dalam ilmu agama dia, saudara. Puan ni bercakap sebagai seorang abang sebenarnya. Seorang veteran kepada Susah Agung yang dianggap macam adik ataupun sahabat jemaah. Dia hantar pelan peremajaan ringgit itu secara tertutup di dalam satu conversation WhatsApp secara beradab mengikut saluran syurok. Tetapi apa yang Ashraf anta ni buat? Apa yang anta buat ni? Bila cadangan itu tidak dipersetujui, anta buat apa? Anta tak jumpa dia. Itulah buat rasa dia tidak dihormati. Tetapi anta pula pergi screenshot perbualan anak anta ni, lepas tu tepek di social media untuk dijadikan bahan makian netizen. Saya baca makian-makian netizen ni boleh tahan juga. Jadi di mana adab berjemaah? Mana akhlak Islamiah? Perbualan peribadi pun boleh dikongsikan di dalam social media semata-mata demi kepentingan politik publicity murahan ini. Dia yang saya tak faham. Saya tak faham. Anak Dr. Fuad dapat jadi calon tak? Tak. Saya bukannya fokus ke arah situ. Ana ni. Saya banyak kali baca Ana ni. Inilah dia satu tamparan ego kepada Dr. Ashraf. Puan nak bagi tahu aku ada maruah aku sendiri. Aku bukan jenis pak turut. Aku bukan jenis borka politik maut yang boleh kau dedah mesej-mesej peribadi ni. Tunggulah apa tindakan Dr. Fuad ni. Bila dia bahasakan diri dia Ana. Saya rasa apa tahu? Saya rasa macam diorang ni betul-betul rapat dalam satu jemaah. Tak sepatutnya Dr. Ashraf ni dedahkan perbualan WhatsApp ni dalam social media ni yang boleh mengkucak-kacirkan jenteranya. Inilah dia saudara yang berlaku saudara. Baik, saya ingat cukup sekat ni. Yang saya nak kongsikan pada saudara berita yang kita baru saja lihat dan saksikan saudara. Sebelum itu saya nak ambil kesempatan ini, saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang setia di dalam sini. Sesambil mendengar saya mengomel, sesambil hantarkan gift, hanya Allah SWT sahaja yang dapat membalas jasa baik saudara semua. Saudara yang dalam sini yang setia dengan saya tidak memaksa apa saja pencerahan saya, penerangan saya ini sebagai satu kebenaran mutlak. Bukan.
Ini hanyalah pendapat peribadi saya. Tidak ada kena-mengena pun dengan sesiapa pun. Hanyalah pendapat peribadi saya. Dan juga ambil pandangan daripada pihak-pihak yang tidak berada di sini. Pihak-pihak, contohnya saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di luar ataupun yang di dalam komen dan sebagainya. Dan saya nak ulangi, saya nak tegaskan lagi sekali, ini bukannya satu kebenaran mutlak. Ini hanyalah sekadar perkongsian untuk kita nilai dan kita fikirkan bersama. Yang mana yang baik nak ambil. Kalau tak setuju, saya tak boleh paksa. Saya tak boleh buat apa. Saudara. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga untuk selain pada mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara ni. Kalau sudi, follow lah akaun saya, akaun terbaru saya. Setiap hari saya akan, kalau saya ada free, saya akan mengulas lah segala isu yang saya fikirkan perlu untuk diberikan perkongsian kepada saudara. Tak kisahlah sama ada isu-isu itu melibatkan pembangkang ke atau kerajaan ke ataupun sesiapa saja. Kalau saya nak ulas, saya ulas lah sebab saya tidak dibayar saja. Jadi saya suka hati saya lah. Saya nak buat nak ulas apa-apa isu pun. Dan saya harap saya sudilah follow saya. Sebelum saya nak tekan end live ni, sebab saya ada urusan yang saya nak lakukan, saya nak ambil kesempatan ini. Pertamanya saya nak mohon ampun dan maaf kepada saudara seandainya sepanjang saya mengendalikan live ini terdapat kata-kata saya yang telah mengguris hati dan perasaan saudara. Anggaplah saya ni hanya sekadar mengulas. Dan saya juga kadang-kadang ni tidak boleh nak menahan diri daripada komen-komen yang berbentuk provokasi. Kenapa saja? Kerana saya ni hanyalah manusia biasa, insan kerdil, insan yang lemah, tak mampu nak tahan diri. Sebaliknya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT, Tuhan yang mempertemukan kita di dalam ruangan sekecil telefon saudara ni. Pada saya lah, berbeza pandangan politik, bendera politik dan sebagainya, itu soal di belakang. Yang paling penting adalah silaturahim. Kerana saya sentiasa mengalurkan untuk kita ni berkawan, tak kira parti politik. Sebab di dalam kubur nanti tak tanya pun kita ni parti apa. Kan? Yang penting kita ni jalinkan ukhuwah silaturahim. Saya harapkan begitu. Janganlah terasa ni adalah yang cuba-cuba ataupun merancang sesuatu ni, tak perlulah. Kita ni macam tengok bola. Ada orang yang sokong Brazil, macam saya Brazil. Ada yang sokong Argentina. Ada yang sokong Spain, ada yang sokong England, Jerman dan macam-macam lagi lah. Termasuklah Japan pun ada. Kita ni suka tengok bola. Maksudnya kita suka game politik. Tengok game politik ni. Sebab ia melibatkan strategi. Seperti mana juga permainan bola. Takkanlah sebab bola nak gaduh. Begitu juga dengan politik. Takkanlah sebab politik kita nak bergaduh saudara. Tak perlulah saudara. Tak perlulah kita nak bergaduh ataupun bermasam muka. Kalau berjumpa di luar, tegurlah saya. InsyaAllah kita boleh berkongsi pandangan dengan lebih lanjut. Selain itu saya nak mendoakan kepada semuanya yang berada di dalam sini ataupun di luar yang mungkin sedang curi-curi dengar. Saya doakan semuanya agar kita ni, semua sekali ni, tak kira lah sama ada setuju dengan saya ataupun tidak, semua sekali yang berada dalam sini, agar kita semua ni sentiasa berada di dalam perlindungan Allah SWT. Kita doakan semoga kita semuanya ini dimurahkan rezeki, dikeluarkan dari segala permasalahan, segala isu yang membelenggu di dalam diri kita. Doakan kepada saudara yang mungkin sekarang ini sedang dalam perjalanan ke destinasi yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin juga ada saudara yang ada dalam sini yang mungkin sedang mengalami sakit demam. Kita doakan semoga cepat sembuh ataupun disembuhkan seperti sedia kala. Doakan juga kepada anak-anak saudara ataupun adik saudara yang mungkin sekarang ni sedang belajar, sedang bersekolah. Semoga mereka ini boleh menjadi pemimpin pelapis generasi yang akan datang. Semoga mereka ni boleh berbakti kepada agama, bangsa, tanah air dan juga diri saudara semua. Kita doakan juga agar negara kita ni kekal menjadi negara yang aman dan juga stabil. Kita doakan juga sama ada suka ataupun tidak. Kita doakan yang baik-baik. Kita doakanlah pimpinan atas, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat menggalas amanah dan tugas dengan sebaiknya, dapat mengangkat darjat dan martabat negara kita ini ke arah yang lebih baik, dapat menjadikan negara kita jadi negara yang terbaik di kalangan negara-negara terbaik di dunia ini, dan dapat menjadikan negara kita ni sebagai negara yang dihormati, disegani, dicontohi serta digeruni saja. Kita doakan yang baik-baik saja.
Biar Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha mengatur, maha perancang ini yang akan menentukan, dan maha berkuasa ini yang akan menentukan segala-galanya. Baik saudara, saya ingat cukup sekat ini. Kita berjumpa di lain waktu, insyaAllah. Sekian saja saya punya pencerahan ringkas saya, perkongsian ringkas saya. Kita berjumpa lagi insyaAllah di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. I love you.